Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani serta salam Johor Bersih. Perhatian kepada semua penduduk Kampung Sungai Melayu. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Johor akan melaksanakan program gotong royong perdana. Program ini akan dilaksanakan pada petang Jumaat 25 April 2025. Oleh hal demikian, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk membuat pembersihan di kawasan kediaman masing-masing dengan mengumpul barangan yang ingin dibuang dan dikumpul di hadapan kediaman anda. Dan pada 25 April 2025, petang Jumaat, pihak MPIP akan membuat pungutan sampah menerusi program gotong royong perdana dan program ini akan disertai oleh Yang Berhormat Datuk Panda Ahmad Adun Kota Iskandar. Manakala pada Jumaat malamnya, tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk hadir bersama dalam sambutan Hari Raya Kampung Sungai Melayu bermula dari jam 8 malam bertempat di Sekolah Kebangsaan Sungai Melayu. Dua hebahan ini dibawa oleh Pejabat Penerangan Daerah Johor Bahru.